Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak kongsikan beberapa tips penting untuk pelajar-pelajar di luar sana. Bagaimanakah anda boleh pastikan bahawa sumber-sumber ataupun bahan-bahan dan senarai rujukan yang dijana oleh AI, tak kisahlah ChatGPT ke Gemini ke Copilot ke Perplexity ke, adalah benar-benar sahih dan boleh digunakan dengan tepat. Maksudnya kita nak elak gunakan rujukan yang ditipu ataupun dihallucinate, maksudnya yang dia dibuat-buat. Okay, macam mana kita nak buat ni? Cara paling senang adalah kita kena semak satu-satu. Yang ni cara paling konvensional, di mana kalau tugasan kita tu hanya ada 4 atau 5 rujukan, tak perlulah guna teknik khusus, kita klik sahaja dan pastikan bahawa penulis tu betul, tajuk tu betul dan link kepada artikel itu juga betul. Bagaimana cara lain kalau kita nak buat ini untuk tugasan yang memerlukan rujukan yang banyak, contoh macam tesis ataupun makalah ataupun artikel yang panjang, memerlukan rujukan yang banyak, sumber yang banyak. Pada asasnya kita yang kena pastikan bahawa setiap rujukan itu adalah apa yang kita rujuk dengan betul. Tapi misal katalah kita hanya perlukan draft sahaja, pada awal prompt kita itu, kita boleh sentiasa pastikan bahawa AI menyemak terlebih dahulu. Bagaimana? Kita gunakan perkataan seperti ataupun arahan seperti verify all sources before using them, right? Or use only sources from reputable journals. So dia akan pastikan diguna daripada jurnal yang betul-betul tepat. Dan juga kita boleh hadkan tarikh. Contohnya kita nak pastikan bahawa artikel yang digunakan itu adalah dalam tempoh terdekat, kita boleh kata use references from what year to what year only. Yang tu akan pastikan bahawa anda merujuk kepada bahan-bahan yang terkini. Tapi jangan lupa, walaupun ini adalah jalan ringkas untuk menyemak senarai rujukan, anda tetap kena semak juga supaya anda tidak menggunakan rujukan yang sebenarnya tidak berapa tepat. Sebab kadang-kadang walaupun sumber itu wujud, tapi apa yang dinyatakan oleh ChatGPT ataupun segala AI ini mungkin tidak tepat. Maksudnya artikel itu wujud, tapi apa yang diringkaskan ataupun apa yang dinyatakan oleh AI itu mungkin tidak tepat. Seelok-eloknya kita semaklah. Alright, itu sahaja tips kali ini. Kalau ada persoalan lain, tinggalkan di ruang komen, saya akan cuba jawab.